Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, malam ni kita nak sama-sama nak menggali, sama-sama kita nak mencari apa benda yang tersorok di dalam hati kita, dalam jiwa kita, tubuh badan kita, yang selama ini kita tak sedar tuan-tuan. Malam ni insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan suntikan jiwa-jiwa kita, hati-hati kita dengan apa yang Ustaz Kazim akan sampaikan nanti, sikit sebanyak mengubah sedikitlah apa yang kita lalui, style kita, pattern hidup kita, perangai kita. Mudah-mudahan Allah gerakkan jiwa-jiwa kita untuk berubah ke arah kebaikan insya-Allah. Baik, saya teruskan pada malam ini untuk tidak melengahkan masa. Kita nak ada dua soalan kepada yang berbahagia Datuk. Yang pertama Datuk, malam ini sebagai mukadimah pertemuan kita pada malam ini, Datuk punca mai daripada Ipoh nak bertemu dengan orang Sungai Korok malam ni. Dalam kesibukan kita ni Datuk, dalam mencari rezeki dan apatah lagi mengejar urusan dunia Datuk, kita kadang-kadang mungkin kita tak perasan dan kita ambil sikap sambil lewat. Kita buat remeh dengan amalan-amalan yang kita rasa benda tu kita sangka dia kecil, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menilai benda itu besar. Pokoklah malam ni tuan-tuan, kita nak dengar daripada yang berbahagia Datuk. Mungkin ada amalan-amalan yang kita tak sedar, yang sering kita buat. Mungkin kadang-kadang kita buat tu kita tak sedar. Sebagai contoh, kita senyum, tetapi bila kita senyum kepada orang tu sebenarnya boleh menggembirakan orang. Dan mungkin ada lagi benda-benda yang boleh sebenarnya Datuk boleh menyelamatkan kita daripada kerugian seperti mana yang disebut dalam surah Al-As, 3 ayat yang saya bacakan tadi Datuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih DJ Amin, terima kasih kepada pengurusnya Abang Saleh, Abang Lan. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringin nak mandi, tapi malu. Tua-tua bangka nak mandi dengan segan. Tengok sudah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, penyakit yang banyak kita hadapi sekarang, yang saya jumpa, tadi saya jumpa satu perempuan datang, dia kata, Ustaz, saya ni menghadapi masalah anxiety yang teruk. Doktor kata anxiety dia teruk. Dia kata kalau orang tu sebut bodoh, dia jadi tension. Dengar perkataan bodoh jadi tension. Dengar perkataan bengang, bangang, bengong dia tak boleh dengar. Tambah kalau ada orang sebut babi, lagi dia tak boleh dengar. Oh, sudah ni parah. Apa benda yang boleh merawat anxiety? Dia nak rawat anxiety dia. Anxiety maknanya ketakutan. Jadi takut nak berjalan, jadi takut nak bermusafir, jadi takut tidur seorang-seorang, jadi takut rasa perut dia sakit sikit pun dia kata ada kanser dah. Kadang-kadang jantung dia sakit tak tenang, dia tak apa, dia ada sakit jantung kah. Yang paling pening kepala doktor klinik semua. Doktor dia klinik balik dah, makcik, oh makcik tak ada sakit apa, itu nama dia anxiety. Tuan-tuan yang saya muliakan, di dalam Islam ni semua ada jawapan. Masalah dia kita sekarang ni, kita tak balik pada Quran nak merawat masalah hati. Anxiety adalah masalah hati. Bukankah hati disebut berkali-kali dalam Quran? Dan bagaimana boleh menyelesaikan masalah anxiety, sakit hati, susah hati, tak tenang, serabut perut, serabut pemikiran?
jadi takut tak tentu halal, nak nikah jadi takut, nak cerai jadi takut, beli rumah jadi takut, dapat anak jadi takut. Tuan-tuan, yang pertama sekali Allah Ta'ala sebut dalam Quran bagaimana supaya merawat hati. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah itu menenangkan hati? Masalah kita sekarang, bila ada masalah kita tak zikir, tak ingat pada Allah. Yang kita ingat apa dia? Cuba banyakkan berzikir. Subhanallah boleh, Alhamdulillah boleh, istighfar boleh, sebut nama Allah, zikir. Ni bila susah hati duduk mana? Duduk dalam bilik main toktik, duduk dalam bilik susah hati, duduk fikir bukan-bukan. Nombor 2 kata Allah, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Baca Quran. Quran juga adalah zikir. Surah yang paling sedap dibaca sekali apa dia? Alam Nashrah. Banyakkan membaca Alam Nashrah supaya hati jadi lapang. Nombor 3, untuk merawat anxiety, dia kena semayang. Aqimis solata li zikri. Dirikan semayang supaya kamu mengingati aku. Bila kita semayang, kita jadi tenang. Nombor 2 tadi saya kata baca Quran. Quran jauh daripada kita, jauh. Baca Yasin malam Jumaat, ada ustaz kata bid'ah. Ada bila nak baca? Baca Al-Fatihah, kata Nabi tak pernah baca Fatihah. Ni bila ada orang mati, Al-Fatihah. Nabi tak nak baca. Nabi kata inna lillah. Baca pun salahnya. Bukankah membaca Al-Quran itu menenangkan hati? Bila ada keluarga yang mati, anak mati, suami mati, isteri mati, baca Fatihah jadi. Nak baca surah apa pun tak tahu. Nak baca Al-Baqarah tak apa. Nak baca surah An-Nisa lagi tak apa. Baca Fatihah. Saya teringat, saya tengok satu podcast. Ada pelakon veteran, nama dia Rosnani, Datuk Rosnani Jamil. Dia cerita masa Saloma mati. Waktu Saloma mati tu, dia ada sekali. Waktu Saloma habis nyawa tu di hospital, dia kata dia bawa satu ustaz tu tengok. Dia kata dia tak tahu apa. Yang dia tahu Fatihah. Dia baca Al-Fatihah sekali, dia tengok Saloma angkat perut dia, turun balik. Baca habis Al-Fatihah, naik balik, angkat balik. Baca lagi sebelah kali Fatihah, tak naik dah. Dia kata mak tak tahu nak baca apa, mak baca Al-Fatihah. Sebab tu tuan-tuan, ada ayat di dalam Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah kamu mana-mana ayat yang mudah daripada kamu untuk baca. Maka surah yang paling mudah ialah surah Al-Fatihah. Baca. Nak bagi tenang hati, nak bagi tenang jiwa. Tapi hari ni tuan-tuan, berzikir lepas mayang tak boleh. Berzikir bila orang mati, la ilaha illallah, tak boleh. Berzikir lepas kita baca Al-Fatihah, berzikir pun tak boleh. Nabi tak buat. Ada macam mana yang boleh? Yang boleh pergi karaoke. Karaoke boleh menenangkan jiwa. Tapi masa karaoke, lepas karaoke, kita boleh tuan-tuan pergi disco, nak bagi tenang jiwa ustaz. Lepas disco tutup, adakah jiwa kamu tenang? Kamu akan menambahkan lagi masalah. Nak tenang jiwa boleh, isap dada, minum ketum boleh. Lepas kamu lalak, kamu jadi apa? Kencing berata, ada jadi mabuk. Maka dekatkan diri kepada Allah dengan jalan apa? Dengan jalan zikir. Zikir itu apa? Ada 4 jenis zikir. Yang pertama, semayang itu zikir. Yang kedua, membaca Al-Quran itu adalah zikir. Yang zikir selepas solat itu pun adalah zikir. Yang keempatnya lah sentiasa ingat kepada Allah. Fazkuruni azkurkum. Kamu ingat kepada aku ingat pada kamu. Tuan-tuan, yang datang malam ni, termasuk yang akan petang ni, semua ada masalah. Termasuklah akak kedua ni pun ada masalah. Anak di sana, ustaz di sini.
Di sana menanti, di sini menunggu. Serba salah. Saat tengok ustaz, saat tengok anak, saat tengok ustaz, cari-cari anak tak ada orang. Sudah. Semua orang di sini ada masalah. Termasuklah kucing tu tentu ada masalah. Siap jalan tu, ada orang sepak kaki dia abang. Abang tu pun ada masalah. Semua orang di sini ada masalah. Masalah kita menjadi besar sebab kita menganggap dia besar. Cuba kita jadikan tidak ada yang besar. Yang besar cuma ada satu. Allahu Akbar. Sebab itu bila dikata semayang, perkataan yang pertama bila kita nak semayang, Allahu Akbar. Perkataan pertama nak panggil orang semayang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perkataan yang pertama, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, yang lain kecil. Yang lain kecil. Masalah apa? Suami kecil. Masalah apa? Mak mertua jahat mulut kecil. Masalah apa? Ustaz, rumah saya nak kena roboh, Ustaz. Kecil punya hal. Ustaz, masalah saya, Ustaz, IC saya tak boleh jolok dekat dengan Petropam, Ustaz. Kena bayar Allah, Ustaz. Masalah kecil punya masalah. Tak berbudi pula bunyi. Tak berbudi pula. Aduh, dia kata apa pula mesin ni pula. Aduh, breakdown pula. Breakdown pula mesin. Adik ni pun ni masalah. Mak lah jemput lah. Cucu apa ni? Cucu lah. Oh, dia buat. Tak ada tangga tu kan? Ni parah. Jalan pintar. Saya teringat cerita Malaksa. Macam tu. Malaksa ingat? Ya. Macam-macam kes tuan-tuan ni. Lepas ni apa pula nak tanya tuan? Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Masalah kita tadi, kita tak anggap Allah Maha Besar. Kalau kita kata Allah Maha Besar, yang lain-lain ni gede kecil. Apa masalah, Ustaz? Masalah suami saya, Ustaz. Aduh, pening kepala, Ustaz. Allah Maha Besar. Engkau dekatkan diri pada Allah, settle masalah kau. Allah akan jadikan jalan keluar untuk suami. Ustaz, masalah saya, Ustaz, saya tak ada kerja, Ustaz. Jenuh minta, Ustaz. Dekatkan diri kau dengan Allah. Allah Maha Kaya. Perbendaharaan semua di tangan dia. Masalah saya, Ustaz, kawan saya hutang tak bayar, Ustaz. Pening kepala saya, Ustaz. Kau dekatkan diri kau pada Allah. Jangan duk anggap hutang tu besar. Bila semuanya pandang kecil, bila semuanya benda tu haloi, kau hanya pandang Allah itu besar. Kau rapatkan diri dengan Allah, Allah akan selesaikan masalah kau. Wadduha wal-laili idza saja. Kemudian ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, demi waktu malam ni yang gelap, duha cerah. Demi malam ni gelap, tak nampak apa ni. Allah kata, Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita tidak akan keseorangan. Kita tidak akan dibiarkan. Allah kata, aku tidak akan biarkan kau seperti mana yang awal lain sangka. Sebab tu tuan-tuan, cari jalan malam ni. Macam mana kita nak rapi dengan Tuhan. Tuan-tuan sekarang ada handphone. Kalau tuan-tuan line cukup, nak call senang, nak video call senang, nak hantar WhatsApp pun senang, nak buat apa pun senang. Pasal apa? Line penuh. Dapat pula 5G, bintang pula sampai bintang 5, bintang 4, barnya sampai 5, penuh. Senang tuan-tuan. Bateri pun full, handphone pun canggih. Apa benda pun senang, nak transfer ke, nak apa pun senang. Bayangkan tuan-tuan, kita mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah. 5 waktu sembahyang, clear, nama dia 5G. Bateri pula sentiasa power. Bila sebut Islam, bila sebut agama, semangat. Tak pernah kita lemah semangat tentang agama. Bateri pun hebat, Power Rangers pun hebat, power bank pun hebat. Bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan mempunyai handphone yang canggih.
mempunyai smartphone yang canggih. Bagaimana tuan-tuan boleh hubungi manusia dengan begitu canggih sekali? Begitulah kalau kita mempunyai iman yang kuat, insya-Allah masalah yang tuan-tuan yang kita hadapi tak ada apa. Tak ada apa. Benda yang ada ujian pada kita sekarang hanyalah ujian untuk menaikkan darjah. Ujian yang sampai kepada kita sekarang ni ialah untuk menjadikan kita lebih kuat. Ujian yang ada pada diri kita sekarang adalah untuk Allah tengok siapa di kalangan kita yang paling baik. Jadi pelajaran pertama kita pada malam ini, ambil pengajaran daripada takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang lain-lain ni tak ada apa tuan-tuan. Yang lain-lain ni kecil saya. Jadi kalau ada apa-apa, aku ada Allah. Kalau apa yang mengganggu kita, aku ada Allah. Aku mempunyai kabel yang kuat dengan Allah. Bagaimana nak dapat kabel yang kuat dengan Allah? Zikir. Dan saya kata tadi, zikir terbagi kepada 4. Pertama semayang, kedua baca Quran, yang ketiga zikir, dan yang keempat kebergantungan mengingati Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk di atas mukadimah dan perincian untuk pusingan yang pertama ini tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila Datuk sebut tadi kita nak mencari kekuatan diri kita, kita nak kembali diri kita ni mencari diri kita, diri yang sebenar. Tuan-tuan, ada orang bila dia diuji, saya ambil contoh Datuk malam ni ramai geng-geng menega malam ni. Datuk mungkin banyak duk berjumpa kedai-kedai makan hak yang buat perkara yang mistik, yang duk ambil tok bomong, duk tanam benda, duk lempak duit siling kat kedai orang. Sebab kita dengki. Kita dengki dengan keupayaan dan kejayaan orang lain. Sedangkan yang maha memberi itu bukan benda-benda mistik ni. Yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa Allah bagi? Sebab dia berkehendak. Sebab apa Allah bagi? Sebab dia berusaha. Sebab apa Allah bagi? Sebab dia mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam Datuk kata tadi, bila dia sujud, rokoknya di tikar sejadah. Bila Datuk sebut tadi dia rajin berzikir, tambah pula baca Quran. Tuan-tuan, saya rasa dalam hidup kita ni, minta maaf banyak Datuk nak cakap juga lagi malam ni, di antara benda kita ni yang sering kali kita tinggal, duk tunggu time bulan Ramadan, adalah baca Quran. Baca Quran yang kita duk tunggu bulan Ramadan. Bulan lain kita tak pernah buat langsung. Kita lalai, kita leka, kita duk tunggu TV3, kita duk tunggu cerita Hindustan, maklum-maklum kita ni. Kita duk tunggu warta berita. Semuanya kita lalai dengan benda-benda dunia. Saya mengakui ada di kalangan kita malam ni yang merupakan orang ahli masjid, yang tak pernah tinggal solat berjamaah. Tak kiralah subuhnya, maghribnya, isyaknya, ekstra lagi ada yang pergi waktu zuhur dan asar. Tetapi bila kita keluar daripada masjid, adakah kita tambah power-power yang perlu kita tambah? Kadang-kadang kita balik daripada masjid, kita keluar daripada masjid solat subuh, kita balik ke rumah, macam-macam benda yang kita nak kena hadapi. Kita hadapi dengan pelbagai kerana masalah di rumah tangga kita. Kita duk hadap masalah anak-anak kita, perangai laki kita, perangai isteri kita. Kita tak boleh nak kontrol. Sebab apa? Sebab kita tak cah bateri kita ni dengan power yang cukup power. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tak boleh nak buat benda sunat pun, solat sunat tak boleh nak tambah-tambah, kita usahakanlah diri kita dengan apa yang seperti mana yang Datuk sebutkan tadi, berzikir, ingat pada Allah, tambah lagi baca Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita sebut tentang Al-Quran, saya teringat Datuk, ada satu makcik Tok lah, kalau dengan pangkat saya ni Datuk, saya jumpa di Perlis. Saya pergi ziarah,
ada dengan kawan-kawan ni, kami pergi ziarah, bawa bakul makanan, ziarah orang-orang kampung. Tapi kebetulan hari tu ziarah di Perlis. Pergi satu kampung, ada kawan ni bawa, jumpa satu tok ni tuan-tuan, umur dia 92 tahun. Duduk seorang tu. Kalau Datuk umur 92 duduk seorang, Datuk kodok ni. Silap-silap cari lain pula tu. 92. Tok ni umur 92. Saya terkejut tuan-tuan bila dia kata umur dah 92. Dia boleh diri dengan elok, dia boleh berjalan dengan elok, tak perlu tongkat, tak perlu apa, mata ni tak pakai spek. Saya dengan Datuk malam ni kami kalah dua, pasal kami kaki pakai spek. Mata kami rabun. Kan? Saya pula tambah ekstra lagi. Saya ni silau, tak boleh tengok cahaya malam. Dah rabun silau pula. Tapi tok ni tuan-tuan, umur 92 tak pakai spek. Baca hak dekat nampak, tengok hak jauh pun nampak. Sembang punya sembang, tanya dia apa kaifiat ni, apa kelebihan ni, apa istimewa ni sampai tok boleh kuat sampai tentara ni. Dia kata apa? Antara benda yang dia buat Datuk, dia kata lepas sembahyang subuh, sebelum nak sembahyang subuh, sebelum nak masuk waktu subuh, dia kata tok ni mengkit, tok akan berhabis paling-paling kurang semuka Al-Quran. Satu muka Al-Quran. Saya tanya tok baca pukul berapa? Paling awal pukul 4. Maklum pukul 4 pagi maklum. Maklum pukul 4 pagi maklum duduk tahu dah. Kak pukul 4 kak duduk tahu dah. Duduk atas bantai. Mau hak baru menikah, laki peluk, tak mau lepas. Gelak lagi memang kita. Apa dia? Tambah cawangan dua no. Lagi sekat. Pukul 4:30 ni maklum ni tok ni boleh bangun baca Al-Quran. Sementara nak tunggu subuh. Dia masuk waktu subuh, sembahyang subuh, berzikir apa semua ni. Dia kata sementara nak tunggu cerah, baca lagi. Sementara nak tunggu cerah, kita sementara nak tunggu cerah pergi mana? Kita tak apa saya ni lepas subuh ni, sementara nak tunggu cerah kita sambung dulu setengah jam. Sambung apa? Lina. Jangan kata korang hak duduk atas ni pun sama ni. Ni yang duduk atas kerusi ni pun sama agak kelaku dia. Sama nak tunggu cerah kan. Biar tak anak pukul 7 dah tu 7.30 kata kat bini, dan abang duduk tak kepala lu 10 minit. Letak juga. Letak tak 7 suku. Anak pun dah mengamuk. Sekolah lambat. Tapi tok ni boleh tak tinggal Al-Quran sejak daripada umur dia 30 tahun. Tuan-tuan, 30 dia dah mula tak tinggal Al-Quran. Dia beramal istiqamah, pegang Al-Quran daripada mula dia bangun tidur sebelum nak sampai subuh. Lepas subuh pun dia baca. Lepas tu saya tak mau cerita, banyak lagi tuan-tuan nak cerita pun. Tapi tuan-tuan boleh bayangkan 30 tahun dia dah start. Saya jumpa dia umur 92. Berapa tahun dah maklum? Maklum kira sendirilah tuan-tuan. Yang kedua, saya kongsikan sikit lah tuan-tuan. Bila Datuk sebut tadi kita lemah apa semua ni, nak cari apa? Cari Tuhan. Ustaz Abdullah Khairi dia biasa cerita anak nakan dia sakit, prosah macam-macam, kono tak kena, operate semua tak kena. Last kali apa yang jadi? Ayah Ustaz Abdullah Khairi kata dekat abang dia, kita serah pada Allah, minta tolong dengan Allah. Di samping apa yang Allah bagi dekat kita ni, duit gajinya, keuntungan kita meneganya, buat apa? Bagi pada jalan Allah, tolong agama Allah. Lepas tu buat apa lagi? Ada orang susah, kita tolong orang susah, bagi. Jangan kira tuan-tuan. Dan di antara individu yang paling tak berkira, kalau ada benda sesuatu yang orang perlu minta tolong, orang minta bantuan, tambah pula lagi tentang agama. Tuan-tuan, saya bukan nak bodek tau.
Tapi saya nak cerita terus terang malam ni. Ni yang berada di sebelah kiri saya ni tuan-tuan, Datuk depan mata saya tuan-tuan ni. Kalau saya lah nak pergi buka jam tangan ni, Allah, bukan dia. Ni nak pergi buka jam tangan ni semata-mata untuk apa? Nak bagi kat sekolah tahfiz, nak bagi dekat masjid, nak bagi dekat untuk pusat-pusat pengajian. Tuan-tuan, apa yang Allah bagi ni bukan milik kita pun. Apa yang Allah bagi untung atas kita ni bukan semua hak kita pun. Kok mana pun kita nak kena serah pada Allah untuk kita nak mencari keberkatan redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, malam ni tuan-tuan, sebelum kita nak terus kepada perbincangan huraian Datuk yang kedua sebagai kemuncaknya pada malam ini, saya ni tuan-tuan yang berbagai Datuk, saya terima ada satu permintaan daripada sahabat saya, Ustaz Sanusi, Sekolah Tahfiz Sain An-Najihin daripada Kulim. Dia minta tolong, dia kata, Ustaz Amin, tolong Ustaz, Pokok boleh cari tentang mana dia nak mencari 2 juta. Saya baca sikit nak ke tuan-tuan, tuan-tuan Pokok, kalau ada yang tak berkesempatan malam ni. Baik, habis sebelum tu saya nak raih kehadiran yang berbahagia Cikgu Azhar Ibrahim. Saya dapat tahu kata dia pemain malam ni yang berhormat kita yang hitam. Mana dia? Tu. Terima kasih YB sudi main malam ni. Tuan-tuan, sahabat saya ni Ustaz Sanusi ni, dia minta tolong dengan saya lah. Jadi saya sampaikan malam ni kepada tuan-tuan, Sekolah Tahfiz Sain An-Najihin memerlukan dana wakaf tanah untuk mereka ni nak membeli sebidang tanah yang mana lokasi sekolah lah ni yang dah beroperasi 13 tahun dah tu. Mereka kata tanah ni sebelum ni adalah sewa. Tanah sekolah yang berduk tu adalah sewa. Dan mereka nak berusaha untuk nak beli dan nak dijadikan hak sekolah. Dan mohon untuk sama-sama kita yang ada pada malam ni dan orang yang berada di luar sana, untuk sama-sama kita mewakafkan apa yang kita ada untuk tujuan pembelian tanah Sekolah Tahfiz Sain An-Najihin yang memerlukan kos 2 juta ringgit. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak ambil maklum lebih lanjut, tuan-tuan buka di Facebook, tag saja Sekolah Tahfiz Sain An-Najihin, dan di situ ada nombor akaun apa semua. Dan kalau tuan-tuan yang nak bagi malam ni, saya dah minta izin dengan Ustaz Sanusi tu, Ustaz Sanusi Majid. Dia kata tak apalah Ustaz, bawa lah tabung tu. Tabung tu saya tak ada berapa pun kosong tu. Jadi siapa-siapa lepas ni yang nak tolong Sekolah Tahfiz Sain An-Najihin ni nak mewakafkan tanah, tuan-tuan boleh masukkan ke dalam tabung yang saya dah tolong bawa malam ni. Dan insyaAllah kita akan sampaikan kepada Sekolah Tahfiz Sain An-Najihin, insyaAllah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya nak pergi pada yang berbahagia Datuk lah pada malam ini. Kita dalam kehidupan kita ni ada benda yang kita tak sedar. Di antara mungkin kita terlepas pandang dalam kita nak menjaga hubungan. Kadang-kadang ni kita terlepas ni sebab kita terleka dengan media sosial, kita terleka dengan gadget dan sebagainya, sehingga kadang-kadang itu Datuk, kita membiarkan hubungan kita ni, hubungan kekeluargaan, tambah pula tanggungjawab dalam rumah tangga, tanggungjawab di dalam kita kata persahabatan kita, ukhuwah kita dengan sama-sama sahabat, jiran tetangga kita ni, sehingga ada yang terasa hati dengan kita. Dan benda yang kita buat ni membuatkan orang lain ni terasa hati ni, sehingga menyebabkan ada di kalangannya yang kita pun takkan nak minta maaf dengan dia. Jadi ikutlah Datuk pada malam ni sebagai perkongsiannya, mungkin ada di hujungnya itu ada benda-benda yang kita boleh laksanakan, ataupun ada sesuatu yang boleh kita jadikannya pembaikannya yang akhirnya akan menjadi pelaburan kepada diri kita dan juga orang yang pernah kita sakiti, sesiapa sahaja, tak kira lah keluarga ataupun sesiapa sahaja di kalangan kita. Silakan Datuk. Terima
kasih Ustaz Amin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, di dalam kisah para Nabi dan Rasul, malam ni sangat dekat dengan sesuatu peristiwa. Nabi Muhammad naik ke langit, nama dia Mi'raj, berlaku pada waktu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Laila berlaku pada waktu malam. Kalau kita lihat penurunan Al-Quran, malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Kalau kita tengok bagaimana Nabi Musa alaihissalam bertemu, bercakap dengan Tuhan, malam. Begitu juga ada perkataan-perkataan yang disebut khusus di dalam Al-Quran dengan surah Al-Lail, surah malam. Begitu juga di dalam Al-Quran ada satu solat, nama dia tahajud, yang dilakukan pada waktu malam. Disebut tu, wa minal laili fatahajjat bih. Pada sebahagian malam ni bangun bertahajud. Jadi tuan-tuan, sekarang kita lihat kehidupan kita pada waktu malam ni. Pukul 3 pagi duk makan lagi, 12 tengah malam makan lagi, 1 pagi makan lagi. Kadang bangun tengok bola, kadang pergi makan tom yum, kadang pergi makan burger. Bila dah makan banyak pula tuan-tuan, bila nak sembahyang? Kalau dah tidur lambat, macam mana nak sembahyang malam? Jadi bila kelebihan kita sembahyang malam ni tuan-tuan, ada disebut banyak di dalam hadis. Pada malam Allah Ta'ala turun, nak tanya, nak tengok siapa dia yang nak minta, aku nak bagi. Siapa yang nak minta ampun, mintalah ampun, aku ampunkan. Siapa yang ada hajat, sesuatu benda nak mengadu kepada Allah, mengadulah. Allah ni maha mendengar, Allah ni maha mengkabulkan. Cari satu saat untuk kita dekat dengan Tuhan. Istimewanya malam tak? Jarang orang sebut siang. Mana ada lagu siang? Lagu malam je. Malam. Nampak? Bila cintaku bertambah dalam malam. Malam bagaikan ada tersimpan sejuta rahsia. Malam dihiasi bintang-bintang, keindahan tiada taranya. Malam bulan dipagar bintang. Semua cakap tu itu tu. Tambah seri cuaca malam. Malam. Mana ada lagu siang? Siang. Mana ada? Malam. Di keheningan malam, tafakur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Ku titiskan air mata, taubat segala dosa. Moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Ya Allah, ya Tuhanku, ku sujud pada kodratmu. Ku serahkan jiwa ragaku pada takdir iradatmu. Bimbinglah daku dalam redamu, kasihi daku dalam rahmatmu. Hanya padamu aku mengadu, ya Allah, ya Tuhanku. Cari, bangun malam-malam, cuba tengok anak yang sedang tidur. Apa kegagalan aku dalam mendidik anak-anak? Bangun tengah malam, tengok isteri yang tidur. Berapa kali dah aku tipu isteri aku. Bangun tengah malam, tengok suami. Berapa kali dah aku marah dia.
aku tinggikan suara pada dia. Bangun tengah malam, kadang-kadang terbuka handphone Ustaz, tengok gambar arwah mak. Sebelum mak mati hari tu, aku ada cakap kasar dengan dia. Aku ada cakap kasar dengan bapa aku. Inilah nama dia tafakkur, berfikir. Aku ada banyak dosa, aku ada banyak benda maksiat yang aku buat. Maka kata Allah, mintalah ampun. Faqul tustaghfiru. Kata dia, mintalah ampun kamu kepada Tuhan kamu. Rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Itulah gunanya tafakur. Lagu yang saya nyanyi tadi, di keheningan malam, tafakur di kesyahduan. Kadang-kadang ada orang tak tidur, tak boleh tidur, malam-malam main handphone. Ada nur. Ha? Ada nur. Ada nur. Ha. Hijau muka dia. Hijau muka. Kadang-kadang kuning, baju beg kuning. Ya. Bila dia tengok malam-malam, dia tengok menetang ni, bukan semua benda elok dalam menetang. Tukar-tukar ada beg oren. Ha. Kalau ni apa pula ni? Perfume. Lawannya. Astagfirullahalazim. Tengok dosa, Tak tengok rugi. tak tengok benda baik. Sudah minta. Tu menambahkan dosa. Sepatutnya tak boleh tidur, dia ambil air semayang, pergi semayang. Saya dah lebih 15 tahun tak boleh tidur. Tak boleh tidur malam dah lebih 15 tahun. Doktor kata you kena belajar untuk shut down. Macam mana you nak boleh shut down you punya pemikiran? Selagi mana you tak boleh shut down, you sentiasa berfikir, overthinking, berfikir, you tak boleh tidur. Doktor cakap pada dia. Kemudian ada satu lagi pakar. Dia kata, kalau you tak ubah cara hidup you akan cepat mati, Datuk Kazim. Sebab you tak tidur. Sepatutnya you ubah cara hidup. Your lifestyle must be changed. Saya tanya macam mana nak ubah lifestyle saya. Malam tidur, pukul 9 you tidur. Saya tengok muka doktor ni, dia tak tahu ke aku ni penceramah. Mana ada penceramah tidur depan isyak anda? Lah ada ceramah lagi. Lah ada ceramah, Nak tidur kat mana? nak tidur kat mana? Dia kata berhenti ceramah, berhenti bagi kuliah. You duduk, kalau you sayang you punya nyawa, you sayang you punya kesihatan, you sayang pada diri you, berhenti ceramah, you duduk di rumah. Dan you tidur selepas pukul 9. You kena ubah. Tak nak siapa boleh ubah you, Datuk Kazim. Saya pun kata tuan-tuan, tak apa, tak tidur pun tak apa. Sekali kalau saya tidur, saya tak boleh baca Quran. Sekali lagi kalau saya boleh tidur, saya tak sembahyang malam. Sekarang saya tak tidur, apa saya buat? Saya boleh sembahyang, saya boleh buka YouTube dan saya baca Quran dalam televisyen. Sambil duduk atas kursi urut, saya baca Quran. Terima kasih Tuhan tak bagi saya tidur. Terima kasih ya Allah, Kau ambil nikmat tidur daripada aku, sekurang-kurangnya aku boleh taubat. Tetapi kalau saya tak sembahyang, kalau saya tak taubat, saya orang paling tak cerdik sekali. Orang yang paling tidak ada nikmat bersyukur saya. Ustaz tak penat siang hari? Tak penat. Tak penat saya. Alhamdulillah. Okey. Saya okey, tak penat. Pagi tadi saya mengajar di Ipoh. Elok ya. Tak ada apa masalah. Malam semalam saya ceramah di Bukit Gantang. Habis ceramah di Bukit Gantang, pagi tadi di Ipoh, sekarang di sini. Pagi besok insya-Allah di Alustar, Lembaga Hasil. Malam besok di mana? Kuala Nerang. Malam besok di Kuala Nerang. Hari Rabu di Ipoh, malam di Shah Alam. Hari Khamis pagi di Bukit Badung, Selangor. Malam di Damansara, di Cyberjaya. Hari Jumaat pukul 3 dekat KL. Malam dekat mana Ustaz? Malam dekat dengan Damansara. Saya boleh buat kerja.
Lain kalau saya tak boleh tidur, saya jadi lembek, lemah, sawan ke apa ke, setakat ni tak lagi. Masa mana ada tu jumpa dengan Latif? Tak jumpa. Tak jumpa. Baru tadi jumpa Ustaz. Dah ilmu. Tak apa nak ajar nak. Abang, siapa suruh nikah dengan Ustaz? Jadi sebab ada kan yang ajak saya nikah. Kita kata tak payah. Ada pun tak tengok. Ni ada pun tak tengok. Baru ni ada mak pak main minang saya. Ustaz, anak saya kalau boleh Ustaz ambil ya. Ustaz nak pun nombor berapa pun tak apa. Saya tengok makcik, saya tengok makcik ni. Saya kata ada di rumah tu pun tak cakap. Tak dan tengok. Tak dan tengok. Tengok besar. Allah. Rembiang dah. Tak pernah faham tak faham dah. Seronok abang kita ni. Kuisakan. Bagi es krim okey. Saya pun gelak macam dia agak entah. Baik, sekarang ni Allah Ta'ala dia nak bagi kita dekat dengan dia macam-macam cara. Allah nak ajak kita main dekat dengan dia. Sebab tu Allah Ta'ala kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Manakah mah? Allah gunakan perkataan sari'u, cepat. Allah guna perkataan fasabiqu, mai berlumba. Allah bagi peluang macam-macam untuk kita rapat dengan dia, dekat dengan dia. Allah bukan sombong, Allah Maha baik. Kita ni manusia sombong, belum jadi terkenal, baik dengan semua orang. Dah jadi terkenal, nak jumpa awak ada appointment? Tak ada, sorry ya, sorry. Nak bergambar pun kena tampal kan, bodyguard tu sikur dia. Cuba waktu tak terkenal, dia yang salah dengan orang. Lepas terkenal, rebus juga. Belikan YB kita. Yang mana faham tak faham tak. Allah tak macam itu. Allah Maha lembut. Mari dekat aku lagi laju dekat hang. Hang dekat dengan aku lagi rapid dengan hang. Tu Tuhan. Sebab tu Allah Ta'ala kata cepat. Pasal apa? Pasal masa tak menunggu kita. Seorang dijemput, panggil lah. Yang nu dah kena panggil, yang ni dah kena panggil, yang nu dah dapat panggilan, yang nu dah dapat panggilan, kita je belum. Mak kita dah kena panggil, suami dah kena panggil, isteri dah kena panggil, kawan dah kena panggil, jiran dah kena panggil. Siapa yang panggil? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan yang kedinginan. Sebelum kena panggil, tobat, istighfar. Kalau ada salah, ampun minta. Salah dengan isteri, minta maaf. Salah dengan suami, minta maaf. Jangan dah mati tinggal batu nisan je duduk di atas. Apa yang boleh buat? Boleh pegang batu. Maafkan Leha bang, Leha banyak salah dengan abang. Dia buat apa? Kalaulah mayat suami tu boleh jawab, Leha tu pula jadi mayat. Abang maafkan kau Leha. Mati lagi sohak pula enggan. Mati sikit jantung. Minta maaf. Minta maaf bang. Leha, bang minta maaf. Bang, saya minta maaf. Saya banyak lawan cakap abang. Tak maaf baik. Tak apa, abang yang salah. Abang yang minta maaf. Apa kata isteri dia? Bang, dosa abang saya ampunkan daripada dulu sampai saya mati bang. Saya dah lama maafkan abang. Lega. Alhamdulillah. Ni bukan Leha nak? Dah. Suami dia kata, Leha weh, abang nikah 2, lama dah. Dah maaf dia okey. Malam tu kena sembelih pula pakcik rendah. Tu minta ampun. Kita ada salah dengan Tuhan, minta ampun. Kita ada salah dengan jiran, minta maaf. Tadi ada satu makcik Ustaz, lepas habis kelas saya, tahan tengah jalan.
Ustaz, saya nak minta maaf kalau ada saya kata pada Ustaz. Ya. Bagi kita dekat datin, saya meminta maaf. Ya. Saya tak tanya pun pada dia. Apa yang akak kata pada saya? Dah dia minta maaf, sudah. Jangan kita bila orang minta maaf kata, "Dek, aku minta maaf, Dek." Hang kata apa kat aku? Dah, hang kata apa kat aku? Lama-lama bertumbuk pula. Dah bagi minta maaf, maafkan. Wal afina 'anil nas, tutup buku. Baik, yang ketiga. Apa benda yang kita nak buat ni tuan-tuan? Yang tak boleh tangguh-tangguh. Disebut oleh Allah di dalam Quran, bila manusia nak mati, dua benda yang dia minta. Laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, kalaulah boleh tangguhkan kematian saya saja. Tolong lewatkan sikit. Tolonglah ambil masa sikit. Nak buat apa engkau? Saya nak buat dua benda. Fa asaddaqa, saya nak bersedekah. Wa akum minas salihin, dan saya nak buat amalan soleh. Kenapa waktu sihat tak buat? Kenapa waktu hidup tak buat? Kenapa sekarang dah nak mati baru nak buat? Kau dah tak ada masa, Mat. PA, kau dah tak ada masa. PA, Kak Som, dah tak ada masa. Dah nak mati dah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mai saja mati, seminit ke, 1 saat tak boleh cepat, 1 saat tak boleh lambat. Dua benda yang kita nak buat bila kita nak mati, Allah bak pada kita. Apa dia? Nombor 1, sedekah. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang benda yang ni sikit kita rasa tak payahlah sedekah, kemarin sedekah. Tak payahlah sedekah, dah tak ada duit. Yang kata pergi buat sekolah sepak. Ada yang cakap macam tu. Dah tak ada duit, kata pergi buat sepak. Serupa ada pada kutuk apa, yang pergi apa, sumuk. Dah tahu nak kena tangkap, pergi buat apa. Habis buat apa. Mau kena tangkap susah kau orang. Sepak. Dia jenis apa tahu ni. Sekurang-kurangnya kita tolong, sekurang-kurangnya kita cuba hantar, bagi tahu pada masyarakat dunia kita, tak lupakan orang di Gaza. Jadi lepas benda tu, rupa-rupanya bila kita baca dalam YouTube, dalam muka buku, dalam toktik tu, dia ramainya penyokong negara Arab tu. Dia duduk kutuk pula kita. Saya duduk baca tu tuan-tuan tu. Oh, ramai rupa-rupanya di Malaysia orang yang sokong negara. Oh, ramai. Kalaulah mereka tak buat tu tuan-tuan, kita pun tak tahu. Kita ingatkan kita ni sepakatlah tolong orang-orang di Gaza, di Palestin. Rupa-rupanya tuan, tu dia terbit macam-macam tu. Oh, dahsyat. Kalau bukan Islam, kita boleh terima ni. Islam tu pula tuan-tuan, duk kutuk lagi. Sekurang-kurangnya kita tolong. Nanti di hari kiamat kalau Allah tanya, ada naik pentah tak? Ada. 2 kali dah. 2 kali naik lah. Lagi dia naik, dia turun pula tak ada. Besok Allah tanya kan, ada tolong apa sesama Islam? Doa, kunut nazilah, saya hantar bantuan, saya bagi derma. Jadi lepas kita nak jawab. Bayangkan tuan-tuan duduk dalam kubur, malaikat tanya, siapa saudara awak? Man ikhwanuka? Saudara saya, orang Islam saudara saya. Kalaulah malaikat tu tambah sikit lagi, Islam saudara, orang pergi tolong puang kutuk. Mana jawab apa? Orang pergi hantar bantuan puang kutuk. Lah dalam kubur orang kata orang Islam saudara. Nasib baik malaikat tu tak tepuk paha. Kalau dia tepuk bala pi lah hantar. Sekurang-kurangnya. Tuan-tuan yang saya muliakan, nombor 1 apa dia? Sedekah. Sopalah mereka nak buat wakaf tu. Apa ni tak ada duit, kata nak buat sekolah tu, pergi minta derma. Tabur melo situ pula. Nak bagi, tak bagi suka. Tapi bila wakaf, pahala berpanjangan. Kita dalam kubur ni abang gelap ni.
kita sekarang ni duduk ada jalan tak. Betul no, jalan tak. Betul no. Bawah tak ni tuan-tuan, tanah tu, dalam tu kita nak duduk. Tanah kejap oh. Kejap. Lepas kita duduk dalam dia, depa pijak oh. Oh, depa nyok tuan-tuan. Nyok bagi rapat. Dah nyok tu bagi tinggi pula tanah kubur tu. Tak boleh bangkit dah dalam tu. Tiba-tiba ada 3 benda yang boleh memberikan pahala pada dia walaupun kita dah mati. Sedekah yang jariah, anak yang soleh yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat. Bayangkan tuan-tuan, mereka nak buat sekolah ilmu bermanfaat, sedekah wakaf jariah pula dapat. Mudah-mudahan anak kita, anak cucu kita masuk sekolah pondok. Apa nama tadi? Tahfiz As-Sain Al-Najib. Mana nak tahu? Hanya dengan RM10 kita tuan-tuan masuk. Saya tak bagi Ustaz Ustaz Amin ni dia abang kau orang. Saya rajin sedekah ke apa, saya tak mau. Tapi dia ada cerita. Saya nak cerita dia tuan-tuan. Saya ni bukan ada duit. Duit ni habis dah. Ni lebih duit. Saya buat sekolah di Sungai. Banyak belanja. Buka duit tinggal tisu. Seluk-seluk dalam kepiah ni kok ada duit kan. Orang dulu tengok kampung sini lah duit kan. Tak ada. Orang dulu bos celah ni satu, bola stoking satu. Tak mangah pula bos sini. Dah faham. Tak faham. Apa yang ada pada saya? Baju. Saya pergi ceramah di Singapura. Datuk, boleh kami beli baju Datuk? Saya tengok baju saya. Saya lagi aku nak pakai apa balik? Tak apa Ustaz, kita ada baju ganti. Ambil. $3,000. Masya Allah. 1,000, 1,500, 2,000, 2,500. Dia orang lelong Ustaz. Kemudian dah pakai baju lain pula. Datuk, kopiah saya ni. $50 satu. $100 satu. Menok saya tuan-tuan. Balik lagi aku tak ada kopiah pula. Lalu pakai topi. Ni cerita betul tuan-tuan. Orang Singapura, dia pun nak buat masjid. Saya dipanggil untuk cari dana untuk masjid dia. Adakah saya balik-balik tu tak baju? Sampai jam mereka ni, jam saya ni mereka beli. Okey Ustaz, kami nak jam Ustaz. Jam pula dah, saya kata. Buka jam. Pengacara kata, ini jam Datuk Kazim, berkat ni. Berkat kata dia. Memang berkat sebab saya masuk restoran, berkat bang nama dia tadi. Berkat. $1,000, $2,000, $3,000, $4,000. Masya Allah. Dah habis saya ceramah, dah habis dia orang bersedekah, saya pun dibagi makan. Tuan-tuan, ada satu orang kata, Ustaz ini jam. Saya ganti balik jam yang Ustaz pakai tadi. Masya Allah. Dia sedekah lah. Oh, bang, tak apa bang, saya tak ada jam. Tak apa, ada handphone pun ada jam. Tak apa bang, di rumah saya ada jam lagi, tak apa. Ini Ustaz untuk awak pakai. Saya pun tak sampai 15 minit, Allah dah ganti jam. Lagi canggih daripada jam saya. Saya balik ke hotel. Pegawai yang iring saya ketuk bilik. Ustaz Kazim, ya, jom kita pergi ke Mustafa ni macam Maidin, kedai 24 jam, supermarket macam 7E. 7E lah, tapi besar lah, emporium sak. Saya kata nak buat apa? Pergi Mustafa. Ada orang suruh beli baju untuk Ustaz Kazim, ganti balik baju yang hilang. Saya kata pukul 12 Mustafa buka. Jangan kata pukul 12, pukul 4 pagi pun buka Ustaz. Kalau setakat nak beli baju, sekarang juga kita pergi. Saya dapat baju baru, saya dapat beg baru. Apakah tuan-tuan takut bersedekah? Sedangkan Allah telah mengatakan bahawa ma anfaqtum fi syai' fa huwa yukhlifu, dan awak akan digantikan balik sedekah awak. Setiap sedekah awak akan digantikan balik. Setiap yang kau belajarkan pada jalan Allah akan digantikan balik. So Allah Maha Kaya, gaduh apa? Yang paling ajaib, saya ulang balik tuan-tuan, yang paling ajaib,
Saya rasa DJ Amin pun ada di sekolah Ustaz Usam. Saya tak bawa duit tambang cukup-cukup. Depa pula umum nak repair bocor, buat siling bocor tak. Saya kata saya tak ada apa nak bagi, ambillah jam saya. Tapi kalau boleh janganlah bawah pada 3,000 dia kata. Berapa ribu kau kata? Lupa. 2,500. 2,500. Saya kata janganlah murah sangat. Jam ni nama elok. Bukan jam Shopee. Bukan jam Shopee punya, bukan jam kedai DIY punya, bukan. Bukan betul listrik pun bukan. Saya pun bagi dekat ustaz-ustaz, saya tak tahu. Siapa nak wakaf beli jam ni, duit dia masuk tabung sekolah ustaz-ustaz. Saya tak ada apa. Ajaibnya ustaz, sebulan 2 bulan lepas tu saya pergi ceramah di Kuantan, Pahang. Bila saya habis ceramah, saya nak masuk ke kereta, datang satu laki-laki. Ustaz Kazim, saya ada hajat dengan ustaz. Ya. Nah, ni jam ustaz. Saya pun tengok macam kenal jam ni. Yang ustaz hari tu buat sumbangan amal dekat sekolah di Podiang Kedah. Jadi saya lah yang beli jam tu. Masya Allah. Dia duduk di Pahang, dia beli jam tu di Kedah. Ya. Dia kata, ustaz, jam ni memang cantik, jam ni memang mahal ustaz. Tapi saya tak mau pakai, saya nak sedekah balik pada ustaz supaya ustaz pergi ceramah, ustaz pakai. Dapat balik kat saya. Dapat balik. La ilaha illallah. Ni nama dia ajaib. Dapat balik tuan-tuan. Jam tu memang saya sayang pun. Pasal dia edisi terhad. Tuan-tuan, dia special edition. Alhamdulillah. Seminggu selepas saya sedekah jam tu, saya dapat special edition juga. Ni dia jam. Yang saya pakai ni tuan-tuan, special edition. Orang hadiah. Dia kata, ustaz, ada 1,000 Ada 1,000 unit ya? Ada 1,000 saja. Ustaz yang ke-99 pakai. Itu yang saya pakai malam ni. Nak tayak saja, tayak tak? Saya BYD minta beli lah. Saya ni ngariak pula. Bukan nak cerita. Nak cerita sadaqallahul azim. Kita faham sadaqallah tu nak habis tak? Habis ya? Nah, boleh ya. Tadi duduk ngantuk no. Kata sadaqallah. Kan? Kita kalau dengar musabaqah kan, oh, tidur cepat. Mula-mula pula kori tu pula serius. Alhamdulillah. Oi, kita tidak. Bila nak jaga sadaqallahul azim, tegak terus kita. Oh, habis dah. Habis dah. Serupa dengan khutbah. Barakallahu li walakum. Tegak tu siap tadi. Maknanya dia tahu nak habis. Tuan-tuan, kita faham sadaqallah tu nak habis. Padahal sadaqallah itu ialah maha benarlah Allah yang maha agung. Kalau Allah kata hang sedekah, aku ganti balik. Takut apa? Yakin. Saya bila tengok jam ni, Allah letak. Oh ni, tak tahu tak nak bagi ke tak entah. Kalau tuan-tuan nak beli lelong malam ni 1,000 tak mau. Tak mau. Saya simpan kat belakang. Cantik entah. Nombor 99 per 1,000. Per 1,000. Hanya 1,000 unit saja entah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang keempat. Saya daripada awal duduk tengok mereka. Daripada awal tadi tuan-tuan duduk tengok anak-anak kita yang lalu di sini. Tak naik dah pentas. Ni nak lalu sini. Nama apa? Ha? Muhammad? Mak Firdaus. Ingat Zuhar Arifin. Saya dah tengok tuan-tuan anak-anak. Apa yang saya fikir? Macam Ustaz Amin sebut, bila Ustaz jumpa isteri Ustaz? Bila saya tak jumpa isteri, maknanya saya tak jumpa anak-anak. Saya tengok mereka, bukan saja-saja saya tengok tuan-tuan. Saya tak pernah jadi macam akak ni. Duduk atas kursi, duduk tunggu anak. Tak ada. Mana ada saya bawa mereka jalan, duduk tepi pantai Cenang ke, Gunung Cerai ke apa ke. Ada sekali yang saya biasa tengok. Di mana? Waktu hari kenduri anak ustaz. Itu ke? Itu je. Itu je. Itu saja. Pergi Tanjung Dawai ke cari
Ikan kering ke, udang kering ke, tak pernah. Sebab tu saya tengok akak ni, Allah setianya tu, makcik leha kat so duduk tepi tu, kata kebal tunggu anak. Untung adik-adik ni, mak ada, pak ada. Anak saya sampai tua bangka tak pernah. Nombor 2, saya duduk sini ya, saya tengok belah kanan. Apa yang saya tengok belah kanan? Tu, kedai mainan. Tu, kedai mainan. Saya ambil handphone, saya teks PA saya. Beli mainan untuk Qoris 5 jenis. 5 jenis. Saya ada cucu. Asal saya balik je dia tanya, "Atuk, ada something?" Asal balik je, "Atuk, do you have something?" Tiap-tiap hari tak? Speaking no? Speaking. Oh. Galak tu. Galak. Saya kata ada. Apa benda lah aku nak beli. Kalau tak beli tu rasa bersalah. Tu something. Saya kata beli, tengok 5 tak ada lagi beli. Bila saya beli hari tu, saya beli dekat ada excavator yang boleh remote tu. Saya main dengan dia pukul 12 malam duk main. Isteri saya keluar. Isteri saya kata apa? "Bang, abang perasan waktu anak kita kecil sampai besar, abang mana ada pernah beli mainan kat depa? Bila main beli cucu ni ke, main cucu ke, tiap-tiap hari beli." Habis metal. Saya bila-bila disebut tu saya sandak. Saya sandak dekat sofa, duduk tak lantai, saya sandak. Saya menangis. Aku tak pernah buat macam ni pada anak-anak pasal aku sibuk. Sibuk ceramah, sibuk buat kerja, sibuk buat program TV, sibuk. Aku ni bukan bapa yang baik. Allah, tuan-tuan. Sebab tu saya nak cover balik. Bila anak dah nikah, bila anak dah besar, mai anak depa pula, mai cucu saya. Saya makan dengan cucu, semayang dengan cucu, naik dah motor buh dalam agak pusing kampung. Pasal apa? Waktu dulu tak sempat saya buat pada anak-anak saya. Lah dah tua-tua bangka ni baru dan nak buat. Sebab tu abang-abang jangan jadi macam saya. Saya bukan contoh bapa yang baik. Dia malah bawa ada RZ tu. Ni lah S1R, RSZ, V8 semua ada kan. Tuan-tuan, hargai anak kita, hargai isteri kita. Saya tengok anak-anak. Macam mana kita nak dapat anak kita jadi anak soleh? Saya duk tengok abang-abang ni duk nikah. Tu abang kita Cha Kutiau. Siap dia ambil gambar saya. Siap dia ambil lagu tu macam Syahruhan, ambil gambar. Saya duk parti. Mana dia? Berada tu hilang. No? Hak depan dia tu pula santan kopi pa. Kak, abang nak tak jadi kaya? Abang nak tak jadi orang kaya? Abang nak ada harta banyak tak? Nak tak bisnes bagus? Ada petua dia abang. Di dalam surah Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12. Nak dapat ada anak jadi solehah, nak ada anak jadi baik, nak ada anak ni jadi elok, nak ada rezeki murah, ada. Apa dia? Surah Nuh ayat 10. Istaghfiru rabbakum, minta ampun pada Allah. Innahu kana ghaffara, dia maha pengampun. Jadi malam ni tuan-tuan kita ambil satu ya, aku nak taubat. Kalau selama ni aku duk tulis benda yang bukan-bukan dalam muka buku, kalau selama ni aku duk komen yang bukan-bukan dalam muka buku, dalam TikTok, dalam TokTik, kita duk cakap benda yang bukan-bukan, tulis yang bukan-bukan, share yang bukan-bukan, WhatsApp group yang bukan-bukan, taubat. Inilah yang menghalang kita jadi kaya. Inilah yang menghalang kita dapat rezeki. Inilah yang menjadikan anak kita menyucuk ni jari telunjuk dalam mata. Tuan-tuan tak ingat cerita P. Ramlee? Tuan-tuan ingat cerita P. Ramlee tak? Semerah padi. Okey. Tengok cerita Semerah Padi, ketua kampung dia. Rambut panjang. Ada seorang anak perempuan namanya Dara. Namanya Dara. Dara buat apa? Buat jahat dengan P. Ramlee, adu kau. Tengah duk ulang hujan, hutan pula. Jadi benda tak elok. Balik rumah duk teriak, kenapa Dara? Apa masalah dengan kau Dara?
Sudah. Mai Bapak Nurdin Ahmad, kami nak putuskan pertunangan taruna dengan Dara. Apa yang terjadi dalam kampung kita ini sekarang? Kata ketua kampung, Dara telah melakukan perbuatan yang tak senonoh dengan Aduka. Teng teng teng. Balik buka jeda tu. Kata ketua kampung, bapak dia, sekandang kerbau dapat aku jaga, tetapi seorang anak mencocok mata. Sekandang kerbau aku dapat jaga, anak seorang mencocok mata. Tu dia bahasa lama-lama dia. Berapa ramai anak kita hari ni duk cocok mata kita. Bukan setakat cocok, duk lumuk ngarang ni. Tuan-tuan nak ada anak jadi baik, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tobat. Yang paling banyak dosa kita sekarang ni, dosa daripada menatang. Allah sebut dalam surah Al-Mudaththir ayat 42, 43, 44, 45, 46. Balik buka juzuk 30 surah Al-Mudaththir. Allah kata punca manusia masuk neraka Saqar. Ma salakakum fi saqar. Ada 3 sebab. Pertama, tak semayang, lam nakum minal musallin. 2, kenapa manusia masuk neraka Saqar? Tak bagi makan orang miskin. 3, wa kunna nahudu ma'al khaidin. Duduk ramai-ramai menyembang benda yang dia tak tahu. Duduk ramai-ramai buat grup menyembang benda yang tak tahu, share benda tak tahu, cakap benda tak tahu. Hari ni jadi sungguh tuan-tuan, kita tak tahu apa pun. Orang mati kita urai, orang kena tangkap kita bahas sekali. Orang ni kita bahas sekali, orang ni beli kereta kita bahas sekali. Duduk menyembang sama-sama. Kata Allah, punca masuk neraka Saqar. Kalau ada WhatsApp group macam tu, tinggalkan saja. Aku duduk dengan kau ni, aku ngumpat je, aku tak nak share, aku tak nak join, aku nak keluar. 2, jangan komen benda yang kita tak tahu. Benda yang kita tak tahu jangan share. Saya kata banyak kali dah, jangan. Ni mesti bapak dia yang bunuh ni, tengok pak dia pun tahu. Tok Wan dia pun sekali, tengok pak pun tahu dah. Tengok-tengok mahkamah kedua, kenyataan dibebas, dilepaskan, bapak tak terlibat. Ada kita minta maaf kat pak dia. Ni dosa yang pandang remeh, tapi di hari kiamat berat tuan-tuan. Berat. Ada satu ustaz forum dengan saya. Saya dulu ikut Ustaz Kazim, saya mengaji dengan dia. Tapi sejak dia masuk parti tu, saya tak join dia dah. Padahal saya mana pernah masuk parti. Saya tak pernah masuk parti yang dia sebut. Saya bukan orang politik. Tapi orang kata saya ni, ni Ustaz Kazim belah depa. Masa bila saya belah depa? Orang bagi jawatan pun saya tolak. Orang pilih saya jadi calon pun saya tolak. Orang offer saya menteri pun saya tolak. Kalau saya terima tuan-tuan, menteri lah ni, polis berserak ke belakang. Tapi fitnah. Nyembang pasal fitnah. Awak aku tengok tang songkok dia, aku tahu dah. Songkok jadi penilaian. La ilaha illallah. Tidak tak duduk dah dengan DJ ni. Tak duduk dah. Jadi jangan kita cakap benda yang kita tak tahu. Cuma saya ni baik dengan semua orang. Dengan baik dengan semua orang, orang minta tolong, Ustaz boleh tak tolong kami? Saya kata tak, saya bukan orang politik. Saya nak ceramah. Ustaz parti apa? Saya parti Tapawel. Berapa ramai tuan-tuan yang berdosa dengan saya? Masjid buang saya mengajak, ni buang saya mengajak. Peduli apa saya? Saya bergantung dengan Tuhan. Kerja saya untuk Tuhan, bukan untuk orang. Tak jejah apa pun. Sampai sekarang saya masuk TV. Sampai sekarang saya ceramah lagi. Nak boikot, aku suka. Saya punya hidup senang, panggil mai, tak panggil sudah. Orang bagi satu hati ambil, tak bagi sudah. Bagi tak cukup, jemput lagi tak mai dah. Apa masalah tak? Simple. Lagi laju abang kita ni. Berat. Jangan fitnah orang. Jangan dengar cakap orang. Dan saya bersyukur Ustaz, sebab saya ni daripada peringkat paling tinggi
sampai paling bawah saya boleh kenal. Syukur. Mereka kata kapal ni tak boleh menyelam. Saya masuk dalam dia. Saya nak tanya boleh menyelam tak? Kita tak jaga kapal pun tak boleh menyelam, beli berapa? Saya pergi ceramah atas kapal lah. Nak tengok betul tak boleh menyelam, saya pergi tak. Saya tanya dekat makcik, betul ke makcik ini beli cincin berapa juta? Saya tanya direct. Mana ada saya beli, ustaz. Mereka hantar kat saya proposal nak beli ke tak. Saya tak mau, pulang balik. Masa bila saya beli? Saya boleh bertanya pada orang tu. Syukur. Tapi kita hari ni tanya orang pun tak, apa pun tak. Orang kata kita ikut. Besok di hari kiamat nak jawab apa dengan Tuhan? Nak jawab apa? Kita tak ikut jalan Nabi, yang kita ikut jalan orang. Kita salah memilih kawan, sehingga kita tak memilih Nabi sebagai kawan. Oh, silap minta. Sebab tu berhati-hati. Tobat. Ni benda-benda yang tak elok dalam benda ni. Gambar tak elok, video tak elok. Mula hari ni stop, jangan tengok. Aku tak mau tengok dah benda-benda. Sebab ada pengurusi yang setiap usaha masjid, isteri dia telefon saya, dia kata, ustaz boleh tak ceramah malam ni? Ustaz, keneng-keneng sikit. Suami saya, ustaz, tengok video lucah. SU masjid. Saya kata lagi, dia marah saya lagi je. Tak apa, ustaz jangan habaq ni kata di Afrika. Tak apa. Saya tanya dia, kak tahu mana laki akak tengok video lucah? Kak tengok sekali ke? Hai, dah. Dia kata, sudah. Kak mengendak. Ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Wahai Nabi Muhammad, habaq dekat orang beriman yang laki-laki, jangan tengok, tundukkan pandangan kamu. Wahfazu furujahum, dan jaga kemaluan. Jaga mata. Mata ni tengok benda tak elok, dia mai turun ke situ. Sebab tu tuan-tuan, kita kata dadah tu jahat. Kita kata morfin tu jahat, syabu tu jahat. Ada satu lagi benda jahat yang sangat disebut oleh Allah dalam Quran. Apa dia? Melihat benda-benda yang haram. Sebab tu Allah pesan pada kita laki-laki, jangan tengok benda haram. Bila hang tengok benda haram, dia kacau otak. Bila hang tengok video lucah, dia jadi kanser dalam otak hang. Mula dia jadi merapu. Dia tengok anak, dia rogol. Dia tengok orang yang lembut, dia rogol orang lembut. Kadang-kadang dia nak jadi lembut. Ni penyakit sekarang tuan-tuan. Budak 3 tahun kena rogol sekarang. Tanya bapak dia, hang tengok video apa? Bukan setakat bapak tu rogol anak 3 tahun. Kambing lalu depan dia, dia tengok kambing tu. Lawa agak kambing ni. Menung kambing tu. Tepi pokok duduk dia. Kita tanya dia, kenapa kambing? Tu rogol orang pula. Kambing pun dirogol sekarang. Yang ni lebih bahaya daripada dadah. Dia rosak habis. Dia jadi benda mengganggu otak kita. Sebab tu berkali-kali Allah sebut dalam Quran, jaga pandangan, jaga pandangan. Taubat. Allah Ta'ala kata taubat. Sama ada dosa tu kecil ke, dosa tu besar ke, Allah kata dalam surah Nuh, taubat. Okey ustaz, kalau saya taubat, apa yang Allah Ta'ala akan bagi pada saya? Yursilis samaa alaikum midrara. Kami akan turunkan hujan mencurah-curah pada engkau. Hujan maksudnya rahmat. Hujan maknanya rezeki. Allah makmurkan bumi kita. Alhamdulillah kita ni duduk di Kedah tak? Kedai nombor ekor tak ada orang. Tak ada. Alhamdulillah. Benda-benda tak elok tak ada dah, syukur. Ustaz, kalau mereka tak ada di Kedah tak, mereka habis terang boleh tikam tak tu hang punya pasal. Janji tempat kita stop. Hak ni kami terdaya nak buat benda ni, kita buat. Bila hang taubat, Allah Ta'ala bagi rezeki kau. Bayangkan satu negeri bertaubat. Bayangkan satu keluarga bertaubat. Allah kata rezeki mencurah-curah. Yang ketiga kata Allah, bila kita bertaubat, apa yang kita akan dapat? Allah kurniakan pada kita harta.
Wa yumdirkum, Allah bagi pada kamu harta bi amwali, dan Allah bagi pada kita anak-anak yang soleh. Surah Nuh ayat 3 ayat 12. Allah bagi pada kita anak-anak yang soleh. Jadi abang-abang, sebelum kita marah pada anak kita, lambat semayang, tak mau semayang, tampar budak, jangan abang. Sebelum kita marah dia, cuba kita tanya suami isteri, Leha, ya bang, apa salah kita yang anak jadi macam ni? Apa yang kita dah buat yang anak jadi melawan macam ni? Jom Leha, kita taubat. Mungkin ada riba dalam rumah kita, pergi belinya emas, belinya jarum, belinya gelang, cincin, beli emas secara hutang, 4 kali bayar, 3 kali bayar. Mana boleh beli emas secara hutang? Dengan sebab itu jadi riba. Yang itulah yang menjadikan anak kita ni tuan-tuan jadi tak elok. Kadang-kadang kita buat benda apa yang tak elok ni. Kasut pergi masjid, buat balik kasut tandas masjid, kasut dia hilang, dia ambil kasut tandas masjid buat balik rumah, sampai sekarang tak pulang balik. Yang tu masalah dia tu, tak menjadi anak bermasalah. Kadang-kadang waktu kita menikah hari tu kita tak minta redha mak bapak. Sekarang mak masih ada, bapak masih ada. Minta ampun mak, dulu kami nikah lari. Maklumlah tengok cerita Bobby, lari minta ampun mak. Dan mak pun bila anak dah minta ampun, bagilah ampun supaya anak mereka jadi elok. Yang ketiga, apa yang akan dapat dengan sebab bertaubat? Di hari kiamat Allah sediakan syurga pada engkau yang penuh dengan kebun-kebun yang mengalir airnya, sungai-sungai di dalam syurga. Ada 4 benda yang Allah Ta'ala akan bagi pada kita kalau kita taubat. Pertama, murah rezeki. 2, Allah cukupkan harta. 3, Allah Ta'ala bagi pada kita anak yang soleh, solehah. Dan yang keempatnya, Allah Ta'ala bagi syurga pada kita. Jom tuan-tuan, kita taubat. Tangan jaga elok-elok, mulut cakap elok-elok, mata tengok elok-elok, telinga dengar benda yang baik-baik, kaki melangkah ke tempat baik, tangan ni buat elok-elok. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan taubat. Waktu hidup Allah bagi anak yang baik, harta yang cukup, tak pernah rasa susah. Jadi abang-abang, akak-akak yang duk meniaga sekarang, jom taubat. Kalau ada berniaga tak betul, betulkan balik. Kalau ada benda yang kita tipu dalam perniagaan kita, betulkan balik. Jangan tipu, Allah gantikan balik rezeki. Itulah nama dia. Nama apa? Hijaz nama apa? Lupa. Lukisan alam. Lukisan alam. Boleh? Boleh. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam, begitu aturan Tuhan. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam. Jadilah rumput dan lembah lembut, tak luruh dipukul ribut, bagai karang di dasar lautan, tak terus dilanda badai. Dalam sukar hitunglah kesyukuranmu, dalam senang awasi kealpaanmu. Setitis derita melanda, segunung kurniaannya. Setitis derita melanda, segunung kurniaannya.
Susah mengharapkan kesenangan, dalam perjuangan perlu pengorbanan. Usah dendam berpanjangan, maafkan kesalahan insan, begitu ajaran Tuhan. Hasbi Allah, hasbunallah, hasbi Rabbi Jallallah, ya Allah. Jadilah rumput yang lemah lembut, tak luruh dipukul ribut, bagai karang di dasar lautan, tak terusi dilanda badai. Dalam sukar hitunglah kesyukuranmu, dalam senang awasi kealpaanmu. Setitis derita melanda, segunung kurniaannya. Setitis derita melanda, segunung kurniaannya. Dalam diam taburkanlah baktimu, dalam tenang buangkanlah amarahmu. Suburkanlah sifat sabar dalam jiwamu itu, suburkanlah sifat sabar dalam jiwamu itu. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang, itulah lukisan alam. Alhamdulillah. Siapa nak panggil kami konsert lepas ni abang? Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah tadi perkongsian daripada Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim Ilyas, kemuncak pertemuan kita pada malam ini. Dan sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu kita nak sama-sama berselawat, boleh tak tuan-tuan? Kita pakat-pakat bangun. Dan sebelum itu saya nak ingatkan kepada tuan-tuan malam ini, yang pertama sebelum kita nak balik, saya nak minta tolong tuan-tuan, pasal penganjur kita dah sediakan kemudahan kerusi, tuan-tuan tolong susun ya. Boleh no? Boleh no? Yang kedua, seperti mana tadi kita dah sebut, kita ada tabung dekat depan ni untuk tahfiz Sain An-Najiin. Tuan-tuan yang nak sumbang boleh terus masuk ke dalam tabung kita tadi, insya-Allah ya. Baik, sama-sama kita bangun tuan-tuan. Sambil selawat boleh. Boleh. Siapa-siapa nak main ni boleh masukkan dalam tabung nah. Salatul yang dah selawat pun lagu lain tu. Lagu apa tu? Lagu Aziz tu. Oh ibu. Jadi Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
نقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله إلهي ناجنا واكشف جميع الأذية واصرف مفاعيد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Amin. Ya. Kalau dia sedekah lagi banyak untuk sekolah An-Najih ni, Ya. saya persembahkan satu lagu istimewa untuk dia, Pak. Lagu apa tu Datuk? Lagu rock. Masya Allah. Jadi akak-akak abang-abang kalau Jangan balik lagi. kalau nak dengar lagu rock saya, masukkan dalam apa nama tabur. Tabur. Khas untuk orang Sungai Koro. Sungai Koro. Masya Allah. Oh Tuhanku yang Maha Esa, Maha Penyayang, Maha Pemurah, andainya malam yang begini memberi pengertian untukku mencari hidayahmu, maka ku tadakan setulus pengampunan dan pengharapan untuk aku menebus dosa semalam. Cukup setakat ini. Boleh sambung lagi? Dengar dulu. Cukup setakat ini aku merasa terasing, terhukum dalam sengsara, balasan dari kehancuran yang aku ciptakan. Dan kini aku mengerti antara dosa pahala yang mana lebih utama dalam meniti kehidupan dan hari kematian. Tak sempat rockers nak habis. Tak sempat Baik tuan-tuan, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak tuan-tuan. Jumpa lagi InsyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak silakan yang berhormat Cikgu Azhar. Naik di atas pentas kita bergambar dengan yang berbagi Datuk. Silakan YB. Dan mana Abang Lang kita? Silakan. Kita bergambar bersama-sama insya-Allah. Silakan YB dan juga isteri. Silakan. Baik tuan-tuan yang nak terus menyumbang boleh masukkan ke dalam tabung Baik yang nak bergambar dengan Datuk boleh main takat bawah ni je Jangan naik ke pentas di bawah, takat bawah saja Main ke depan Datuk, main ke depan. Main ke depan Baik silakan Cikgu. YB. Main Walan.